Dengar cerita hari ni, Mahkamah KL panas. Bukan kes curi ayam, tapi bekas Ketua Pengarah Perisikan Pertahanan MDIO kita didakwa rasuah. Jawatan bunyi macam James Bond, tapi skrip dia lain macam. Red flag dia kat sini mudah je. Tugas hakiki dia sepatutnya lindungi rahsia dan keselamatan negara. Tapi bila SPRM dakwa dia masuk $20,000 Amerika Syarikat untuk luluskan projek, nampak gayanya integriti pun boleh dijual beli macam keropok leko. Dalam kertas pertuduhan, bukan setakat duit tunai dolar Amerika Syarikat. Ada juga dakwaan pasal tiket flight bini pergi Sepanyol, Malaga dan Estonia. Nilai tiket je dekat RM64,000. Bapak kita rakyat marhain ni nak beli tiket bas balik kampung pun berkira-kira. Tapi orang atas, tiket flight pergi Eropah pun kontraktor payung. Paling sakit, projek yang dia luluskan tu projek cyber defense. Kalau sistem pertahanan cyber kita bocor sebab rasuah, siapa nak jawab? Ini bukan soal duit, ini soal nyawa dan kedaulatan negara. Ingat, musuh negara paling bahaya bukan yang pegang senapang kat sempadan, tapi yang pegang pen kat dalam ofis berekon. Kes ni belum jatuh hukum, dia mengaku tak bersalah. Tapi sebagai rakyat, kita kena tanya, siapa sebenarnya yang jaga guard kita? Pagar makan padi atau padi memang dah lama basi? Fikir-fikirkan. Red flag!